Tahun ni, Mak nak Hilmi dan Zara balik awal. Mak, janganlah paksa Hilmi dengan Zara tu. Mereka kan baru kahwin. Nanti apa pula kata Zara mak paksa-paksa macam ni? Mak tak setuju, Irfan. Tahun ni, Mak nak semua kumpul 2 minggu awal macam tahun-tahun sebelum ni juga. 2 minggu tu awal, Mak. Dulu semua berkumpul pun seminggu awal je. Biarlah Hilmi dengan Zara tu nak balik ke tak ke, ikut kemahuan dia orang. Mereka tu bekerja, Mak. Bukannya boleh cuti sesuka hati je. Lainlah saya dengan Abang Zaki ni duduk kampung ni je. Tak ada. Kampung dekat ke, kampung jauh ke, Mak kata balik, kena balik. Kampung ni dengan Kuala Lumpur bukannya jauh, Mak. Dia boleh balik hari lagi pun bukannya ada apa-apa dekat rumah ni. Ni. Dalam rumah ni, Mak yang tentukan segala-galanya. Jangan nak nasihatkan Mak, jangan nak jadi anak deraka. Tengok Abang Zali kamu tu. Menurut je kehendak Mak. Kan senang hidupnya tu. Mak, janganlah sikit-sikit sebut dahaka. Itu kan satu doa, Mak. Dah. Kamu. Jangan pula kamu kata nak balik kampung Insyirah tu, nak beraya pula. Nak beraya apanya, Mak? Keluarga Insyirah di Sabah tu kan bukan beragama Islam. Diorang sambut Christmas, Mak. Itulah kamu. Perempuan banyak kat kampung kita ni. Kamu nak juga